Yelah, kau ingat aku ni apa? Mesin print duit ke? Setiap 2-3 hari you datang sini minta duit, bukan untuk you saja tapi untuk Rina sekali. Mana duit-duit tu semua? You ingat I buat apa? Ha? I sekarang duduk luar tahu tak? You nak I mengemis tepi jalan ke macam mana? I nak bayar hotel lagi, makan lagi. Siapa suruh duduk hotel? Mama tak payah masuk campur lah. You jangan kurang hajar dengan Mama. Farid, you tahu tak? Masa I duduk sini, Mama yang psycho I. Sebab tu I keluar daripada rumah ni. You tu yang jahat. Tak ada perasaan. Ha? Takkanlah kena sound sikit. Dah goyang. Tapi itulah, rasakanlah sekarang. Selalu you yang sakitkan hati orang kan? By the way, anak ni pun anak luar nikah. You dah kira nasib baik tak? Sebab Farid masih nak bagi nafkah dekat dia. Nafkah konon. Ha? Habis tu kenapa nak kena keluarkan nama daripada nama Rina? Sebab itu bukan anak Farid. Dah. Calm down. Ma, cukup, Ma. Calm down, Ma. Alright. Bella. You listen here. I tak boleh nak bagi duit segerap sekarang. I nak ikut perjanjian. I akan transfer you duit sebulan sekali. Nah, calm down. You talk to Mama. Right? Tak boleh buat macam ni lah. Macam mana I nak hidup? Macam mana Rina nak hidup? Berani buat, berani tanggung. Get lost. Suka!